Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hazmal bin Ismail, pensyarah kanan daripada Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM Cawangan Selangor Kampus Mencak Alam. Saya merupakan pengarah kepada program Hospitality Hand 5 ini yang diadakan di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras. Program Hospitality Hand 5 ini merupakan sebuah program USR yang bermaksud University Social Responsibility, di mana program ini kami menyantuni anak yatim dari rumah ini. Saya membawa pelajar-pelajar saya dari fakulti yang berkemahiran dalam program memasak, housekeeping, mengemas, table setting. Kami turunkan ilmu ataupun pindahkan ilmu yang kami pelajari di bilik kuliah kepada anak-anak yatim supaya mereka mempunyai satu kemahiran yang jarang mereka perolehi. Biasanya program seperti ini hanya menyantuni anak yatim, tetapi program kali ini selain pada menyantuni, kami juga memasak untuk mereka daripada pagi sehinggalah ke malam, dan masakan ini disediakan oleh pelajar-pelajar fakulti saya sendiri, iaitu Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, yang dibimbing oleh seorang pensyarah. Selain daripada itu, program ini merupakan program yang kelima, di mana sebelum ini kami juga pernah mengadakan program yang sama di rumah anak yatim yang berbeza, dan juga program ini juga pernah kami adakan di kampung-kampung orang asli di sekitar Pahang. Di antara pengisian program yang diadakan adalah kami memecahkan anak yatim ni kepada 3 kumpulan, di mana kita ada anak yatim yang belum bersekolah ataupun prasekolah, yang bersekolah rendah dan bersekolah menengah. Bagi pelajar-pelajar prasekolah, kami adakan program-program yang lebih berbentuk keceriaan dan program yang dalam bentuk yang menceriakan mereka. Tetapi di samping itu, program ini juga menerapkan kemahiran-kemahiran dan juga pengetahuan-pengetahuan dalam bidang hospitality dan pelancongan. Untuk pelajar-pelajar sekolah rendah, kami mengajar mereka bagaimana membuat menghias katil ataupun mengemas katil dengan betul, bagaimana membersihkan tandas. Di samping kami juga menerangkan kepada mereka ataupun menunjukkan kepada mereka etika di meja makan. Untuk pelajar-pelajar sekolah menengah pula, di samping program-program seperti sekolah rendah tadi, kami juga akan mengadakan sesi motivasi, di mana kami akan menerangkan kepada mereka hala tuju selepas tamat pengajian. Di samping kami juga memperkenalkan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan kepada mereka, supaya mungkin ada di antara mereka yang berminat dalam bidang hospitality dan pelancongan yang boleh meneruskan perjalanan hidup mereka ke fakulti kami untuk meneruskan pengajian dalam bidang perhotelan dan juga pelancongan.